tau. Okey, plate pertama ni biasa untuk kita membakar kan. Yang ni plate ni untuk kita merebus boleh, menggoreng pun boleh. Ni Pak Ain nak tunjukkan, Pak Ain nak goreng ikan. Kita nak buat ikan tiga rasa, tapi ikan tu kita nak goreng dalam ni. So kita dah letak minyak dah ni. Kita dah kunyitkan ikan tu semua dan dia dah panas. Sebab dia panas kejap je, just kita masukkan saja. Okay, yang pastinya benda ni pun tak melekat. Sekejap lagi kita tengok dia melekat ke tak. Jadi ikan ni korang jangan risau, dia tak melekat. Nampak? Dia tak melekat. So kalau korang nak goreng sekodok ke, boleh je. Sebab dia tak melekat. Dia punya bekas ni tak melekat. Kita goreng tak kasih dia masak sangat, just kita nak kasih dia masak dekat luar-luar sikit je. Sikit-sikit je masak dia. Okey, dah macam masak sikit-sikit tu macam ni kan. Okey, just kita terus letak dekat dalam tempat pembakar ni. Kita alaskan dengan daun kunyit, kasih ada bau sikit. Kita letakkan ni ikan bakar punya perencah atas dia. Bakar tu ni ada daun kunyit, sedap bau dia. Lepas tu kita letakkan ni sambal dia. Tak ada ni mak. Picit je. Lepas tu separuh lagi kita letak atas belakang dia kan. Ni kita letak depan dia je. Jadi sambal dia tak hangit. Sebab kita tak terus bakar kan. Sebab kita dah goreng separuh. Jadi kita ratakan dia. Ada masak ni. Dia dah macam ni. Kita akan terbalikkan dia sekejap Kita terbalikkan dia, kita tambahkan lagi dia punya sambal atas tu. Kita ratakan. Okey, dah rata kan? Kita tutup kejap. Lepas tu kita dah boleh angkat dia. Okey, siap dah kita punya ikan bakar sambal dia. Dia macam ikan sambal lah. Tapi teknik dia kita membakar.